Hari ni kami sambung mancing lagi. Kita tengok macam mana hari ni, ada hasil ke tak. Alright. Are you ready for your next adventure? Yes. Activate lampu ya. Aktifkan H4. Okay, kita masukkan dalam off-road jalan rombong ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tak tersekat kita. Nanti orang datang. Dah bongkar port rahsia kita ni. So kita kena sorok sikit, nyuruk sikit. Ayahnya main masuk ni payah lah. Ni rumah apa ni? Macam ada benda gerak. Rabbit lah ni. Ada rabbit. Tak rabbit memerang. Ada ulat. Baik dalam. Okay. Oh, sini lah spot dia. Burung ni. So kami dah cuba pakai dedak pellet, tak ada hasil. Macam tak ada ikan. Ikan malas nak makan. Tak apa, kita cuba tempat lain pula. Kita guna gewang top water. Allah, angkut. Allah, angkut. Kena apa dah tu. Alamak. Kami berjaya selamatkan gewang sangkut dekat sini. Tapi nak cross sungai ni berenang kena kuat, kena laju . So sekarang aku nak menyeberang balik. Agak sukar sikit. Manakah hari dah hujan, aku kena pantas. Okey. Sudah. Aduh, cabaran. Okey, saya buat sangkut. Alah, ayah dah 2 kali. Buat sangkut dah dekat pokok ni. Ayah saya dah buat 2 kali. Ni air ni dah dalam. Semua dekat dia. Oh, ni lebur bawah. Nak ni. Cecah. Cecah dah. Angkut lagi. Tak mau lekat-lekat ikan. Ikan pun tak ada, tak nampak bayang. Ikan kecil pun tak nampak. Mana pergi ikan ni? Okey. Fly fishing. Tapi dia kena main tepi-tepi tu lah, tepi-tepi tu. Dia suka main tepi. Hari ni kami takkan buat challenge.
Aku dengan Raid hari ni. Hari ni kami buat challenge, geng. Selagi tak dapat ikan, kami tak boleh balik rumah. Setuju? Kalau macam tu, kami kena beli bekalan makanan untuk seharian. Nanti kami nak makan apa? Oh, ikan kelepi lah sampai jadi kecil. Jadilah, jangan tak dapat ikan, kita tak dapat balik ni. Cepat, come on. Cantik tasik ni. Memang betul dekat sebelah gunung. Spot rahsia. Hari ni kami nak buat challenge memancing. Selagi tak dapat ikan, kami tak boleh balik. Okay? Tak tahulah sampai bila, malam ke sampai besok pagi ke. Tengoklah guys. Okay? Sebab kami mencari spot-spot yang sukar. Tu yang susah sikit nak dapat ikan. Memang payah lah. Memang cabaran dia untuk mendapat ikan tu sangat tipis. Itu cabaran dia. Oh ni ada spot memancing. Ini satu spot yang menarik ni. Kami baru jumpa. Ini karawan tak ada ni. Yang kalau biar je banyak ni. Dia turun bawah lah, tapi aku tahu nak naik macam ni. Dekat sini banyak spot, geng. Spot rahsia. Kami akan cuba sebaik mungkin. Banyak spot tapi tak dapat lah. Susah nak dapat. Oh tu Mat. Tu mesti boleh dapat tu. Tapi macam-macam ikan ada dalam ni tau. Yang nampak ni. Bukan setakat aruan je. Ikan ara. Ikan lampam pun ada. Okey. Sini. Okey, depan ayah ni. Inilah cabaran menangkap ikan di tempat-tempat yang mencabar. Kat situ ada pokok tumbang. Lepas tu kami punya soft rock tersangkut dekat ranting. Tu. Tu dia. Warna hijau tu. Okey, sini depan ni. Okey, depan sikit. So Ahmad terpaksa seberang sungai. Selamatkan soft rock. Nampak? Memang boleh capai. Memang tak boleh capai dah jawab. Tarik ranting tu ke darat. Oh tu dia, nampak tak? Tarik lagi Mat. Tarik lagi. Dekat kau-kau ni. Baling. Okey, selamat. Oh, dapat cantik. Dapat. Akhirnya tak kompak. Vomiting. Dah makan weh. Alhamdulillah kita dapat. Nampaknya kami boleh balik. Tanpa kesenja kami cuba. Kami dah janji kalau tak dapat ikan kami tak boleh balik. Akhirnya. Okey. Objektif pun dah tercapai. Challenge pun dah complete. Jomlah kita balik. Jumpa di next episode. Peace. My friend. Ikan haruan yang kami tangkap, kami masak haruan masak merah. Besar dia punya daging dia besar, saiz. Kepala dia. Ini tambahan sup gearbox. Lunch time ni lah. Raid, rasalah nak bagi komen ni Raid. Okay, Ahmad macam mana? Okay, ikan haruan sedap? Sedap. Kan? Memang sedap lah. Sebab Ahmad tangkap lah. Memang sedap. Ikan haruan masak sambal sedap. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami.
Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes.